Hi guys, welcome back to my channel for unboxing and review. So hari ni aku just unboxing 2 Pokemon Takara Tomy. Tapi yang ni adalah part 30 punya, part nombor 30. Untuk kau yang boleh tengok part 1 sampai part nombor 29 tu, macam biasalah dia punya link tu semua kat description. So kau just perlu tekan kat bawah tu je. Pokemon first yang kita nak unboxing hari ni adalah Lucario. Macam biasa ni lah packaging Lucario tu. Yang sekarang punya dia dah masuk dalam box tu tau. Tapi yang ni aku beli yang keluaran lama punya. Yang ni aku dapatkan dia dekat Shopee. Dia seller Vietnam tak silap aku. Lepas tu macam biasa lah kat atas ada dia punya nombor tu MS10. Lepas tu ada brand dia, brand Takara Tomy. And ada tulisan tu lah Monster Collection. Lepas tu yang ni Lucario tu. Lepas tu belakang dia tak ada apa sangat lah. Cakap yang caution choking hazard tu tulisan Japanese and made in Vietnam. So tak apa buang masa kita buka dia. Yang ni memang semua aku dah cut dia punya tape. So inilah Pokemon Lucario tu. Yang ni toys dia memang agak ringan. Sebab Lucario ni pun jenisnya kurus macam tu je. Lepas tu Lucario ni nama English dia Lucario, Japanese dia pun sama Lucario juga. Tapi yang France ke Germany ke China tu aku tak sure nama dia apa. Maybe sama je kot Lucario. Lepas tu kategori yang Lucario ni, dia ni adalah Aura Pokemon. So kita tengok kat bahagian muka dia dulu. Muka dia kau tengok macam anjing, macam serigala, macam hyena pun adalah juga Lucario ni. Lepas tu ada yang cakap Lucario ni based on Egyptian punya god tu yang Anubis. Tapi tak sure sangat. Sebab yang Pokemon pun tak ada lagi yang Pokemon apa ni yang based on Egyptian punya team kan. Region dia tak ada lagi. Maybe gen ke 10 ke 11 ke maybe ada lah kot. So kita just perlu tunggu. Mata dia warna merah putih macam tu je. And ada belang-belang lah kat muka dia. Telinga dia kau tengok memang telinga macam telinga Eevee tu. Tapi yang ni bukan evolution tau. Memang tak ada kaitan langsung dengan Eevee. Lepas tu warna Lucario ni sangat warna hitam dengan juga dark blue je. Lepas tu kat belakang kepala Lucario ni ada dia punya rambut ni je. Tapi aku tak berapa suka sangat dia punya rambut tegak macam ni tau. Aku lebih prefer rambut dia ke bawah macam tu. Maybe ni pose dia nak attack. So rambut dia macam tegak macam tu lah. Dia ibarat macam kucing nak serang kan bulu-bulu dia berdiri tu kan. Type Lucario ni dia ni adalah fighting and skill type Pokemon. And dia ni keluar time yang dekat yang gen keempat, yang Sinnoh region tu. Dekat badan yang Lucario ni tak adalah apa sangat. Warna dia agak berbeza sikit dengan warna biru hitam ni. Dia warna macam greyish, yellowish macam tu lah. Aku tak sure sangat warna dia warna apa. Dia sekat warna hijau, kuning-kuning macam tu. And dekat dia punya bahagian dada tu ada macam dia punya yang tanduk ni. Bukan tanduk, macam tanduk lah juga kot. Dia sama macam yang dekat bahagian tangan dia ni. Lepas tu nombor Pokédex entry Lucario ni nombor dia lah 0448. Yang 448. Lepas tu kita tengok kat bahagian tangan dia. Tangan dia sekat warna biru hitam macam tu je. Tapi dekat punya bahu ni macam ada yang bulat. Maybe just dia punya aksesori tu. Tak tahulah besi ke apa benda kan. Sebab dia ni pun steel type. Yang Lucario ni yang aku tak berapa suka design dia. Yang dia ni nampak macam pakai short pant tau. Yang biru ni kan. Kalau dia buat tu yang memanjang warna biru ni pun tak apalah kot tertutup kan. So tapak kaki dia je lah kan warna hitam pun okey kan. Yang ni sampai dia macam pakai short pant macam tu. Lepas tu Lucario punya evolution line ni dia just 2 stage evolution tau. Dia stage 1 dia yang Riolu tu. Lepas tu Riolu tu berevolve. Second stage dia, final stage dia jadi Lucario ni. Yang Riolu tu aku dah unboxing juga. Yang tu aku tak sure part nombor apa. Tapi kalau kau nak tengok boleh tengok. Macam biasalah dia punya link tu kat bawah. Yang Lucario ni dia tak ada yang Gigantamax form. Tapi dia ada yang Mega form tau. Yang Mega evolution tu. Dia ada Mega Lucario. And dia ada jugalah yang shiny version punya. Shiny version punya dia warna macam yang kat badan dia ni lah. Warna kuning-kuning hijau macam tu. Tapi okey lah kot, cantik lah juga. Boleh lah kan. Tapi kalau dia warna putih biru pun okey juga kot kan. Tapi kalau putih biru macam Israel lah pula. Lepas tu kat bahagian belakang dia tak ada apa sangat dia punya detail ni. Sekat warna hijau bulu-bulu dia ni je lah. Macam yang kat bahagian depan tu. Lepas tu kat bahagian ekor yang Lucario ni dia just sama je macam ekor yang Riolu tu dulu. Cuma yang ni dia just lagi panjang je lah. Lepas tu kat bahagian bawah kaki yang Lucario ni dia just ada macam yang paw ni je. Bawah tapak kaki dia pun sama. Lepas tu weakness yang Lucario ni dia weak dengan yang fire type, fighting type dan juga ground type Pokemon. Memang 3 type tu memang senang gila nak kalahkan Lucario ni. Yang dekat Pokemon Journey H pun ada juga tau yang Lucario ni. Yang tu dia menetas daripada telur lah. Dia tetaskan daripada yang Riolu tu tau. Lepas tu dia training. Lepas tu dia evolve lah jadi Lucario ni. Lepas tu Lucario tu lawan lah dekat yang tournament apa benda World Champion tu kan. And Lucario yang H tu dia ada yang Mega Evolution. Yang dekat Pokemon Horizon ada tau yang Lucario ni. Tapi yang tu Shiny Lucario, Roy yang punya. And dia punya yang Lucario tu ada yang Mega Evolve dia. Aku ada juga cari yang Mega Lucario. Tapi setakat ni masih tak jumpa-jumpa lagi. Sebab dia agak susah tau. Lepas tu yang Mega Lucario tu dia ada macam 2
2-3 style tau. Ada 2-3 pose. Memang pose dia memang berbeza-beza tau. Maybe sebab tu yang design lama kan, yang keluaran lama. Tapi antara 2-3 tu ada satu yang paling aku suka lah. Dia punya pose-pose biasa macam tu je. Aku memang nak cari yang tu tau. Sebab pose yang terbaru dia berdiri tapi dia tengok tepi. Aku tak minat sangat dia yang macam tu. So inilah first Pokemon yang kita unboxing hari ni, Lucario. Second Pokemon yang kita nak unboxing hari ni adalah Mega Metagross. Yang Metagross yang biasa tu aku tengah cari juga tapi tak jumpa. Tapi aku jumpa yang Mega dia punya dulu. Yang ni aku beli dekat Vietnam juga. Tapi bukan seller yang sama tau dengan yang Lucario tu. So macam biasalah, ni adalah packing dia. Lepas tu ada nombor dia lah, MS31. Lepas tu ada brand dia, brand Takatomi. Lepas tu biasalah Monster Collection ni. Lepas tu yang Mega Metagross ni dia ada repack lah. Dia ada pack baru dia dalam kotak tu. Tapi aku dapat yang macam dalam ni je. Lepas tu belakang dia tak ada apa, sekat tulisan Japanese macam tu, made in Vietnam. So ada tu tulisan apa benda lah, stiker apa benda ni. So kita buka dia, kita lepaskan Mega Metagross ni. So ni Pokemon Mega Metagross tu memang sumpah kecil gila. Tapi yang Mega ni saiz sama je dengan yang lain tu. Cuma dia macam lagi mahal sikit lah. Macam yang biasa tu 29.90 sen, yang ni 35. Tapi aku dapat murah sebab aku beli kat Shopee, aku dapat RM33. Kira okey lah kan. Tapi yang sekarang punya dalam box RM39.90 tau. Padahal dia setakat repacking je, masuk dalam kotak je. Mega Metagross ni, Japanese dia ke English dia sama je nama dia. Lepas tu kategori dia adalah Iron Leg Pokemon. Maybe sebab dia punya ni kod besi, so dia letak je lah Iron Leg. Tapi kalau dia letak Iron Spider ke apa benda okey juga. Tapi dia ni bukan spider pun. So kita tengok kat bahagian muka dia ada X macam tu besar-besar. Tak tahu kenapa sebab Metagross kod yang S kan. Tapi dia Gross bukan Metagross. Aku tak tahu kenapa dia letak nama macam tu. Lepas tu kat muka dia tak adalah apa sangat. Mulut dia pun tak berapa nampak. Lepas tu kat bahagian mata dia, mata merah hitam macam tu. And dekat bawah mulut dia tu macam ada dia punya besi tajam terkeluar macam tu. Maybe dia punya tanduk tu kot. Lepas tu type dia adalah Psychic and Steel. Lepas tu kita tengok kat bahagian kaki Mega Metagross ni, dia ada 8 kaki tau. 4 kat depan, 4 lagi kat belakang. Macam aku cakap tadi, kenapa tak namakan dia Spider tu, Iron Spider ke apa benda. Tapi yang Metagross yang biasa, dia 4 kaki je. Yang Mega ni je dia tambah lagi 2. Lepas tu kaki dia memang semua besi. Kat ujung kaki dia memang semua ada kuku besi ni lah, kuku warna silver ni. Detail dia pada aku memang agak okey lah, memang cantik. Lepas tu kat bahagian bawah dia tak ada apa sangat. Lepas tu belakang dia nampak lah kaki dia yang kecil macam tu. Tapi yang kaki belakang dia macam tak ada function. Aku rasa yang dia guna selalu di bahagian depan tu je kan. Dia nak attack musuh dia ke apa, memang guna kaki depan je kan. Lepas tu Mega Metagross ni dia first debut, dia first keluar dekat yang gen ke-6, yang Kalos region. Tapi yang Metagross yang biasa tu dia keluar time dekat yang gen ke-3 tu tau, yang Hoenn region. Tapi dia tak ada apa sangat, sekatan tajam macam tu je. Belakang dia kaki dia lah. Atas dia pun kosong je, detail dia memang tak ada. Biasa kalau ni kan ada trainer dia lah naik atas badan dia ni bertinggi, lepas tu dia terbang lah ke sana sini kan nak buat serang attack musuh dia ke apa benda. Lepas tu Pokemon entry yang Mega Metagross ni nombor dia adalah 0376 376. Yang ni memang super ringan gila. Lepas tu dia punya yang kaki ni macam senang nak terpatah tau. So better jangan pegang sangat kot. So nak pegang kena berhati-hati lah. Yang ni dia tak ada bagi stand pula. Sebab yang Mega Metagross ni dia ni jenis yang floating tau, jenis terapung macam tu kan. Patut dia bagilah stand kan. So nampaklah cantik sikit ke apa. Tapi yang ni tak ada. So aku yang tak perasan. Tapi aku tengok tadi macam tak ada. Lepas tu evolution yang Mega Metagross ni, dia stage 1 dia adalah Beldum. Lepas tu Beldum tu berevolve second stage dia. Dia berevolve menjadi Metang. Lepas tu Metang tu dia berevolve lagi sekali, final stage dia jadi Metagross. Tapi yang Metagross tu boleh berevolve gunakan yang Mega Stone, dia jadi Mega Metagross yang ni. Design dia more lagi cantik lah, lagi banyak detail lah Mega Metagross ni. Tapi kalau tengok dia ni macam laba-laba pun dah juga kan. Sebab dia ada 8 kaki kan. Tapi kaki belakang dia tak ada guna sangat. Dia setakat guna yang bahagian depan ni je. Lepas tu weakness yang Metagross ni, dia weak dengan yang Fire type, Ground type, Dark type dan juga Ghost type Pokemon. Yang dekat Pokemon XYZ dah ada keluar tau yang Mega Metagross ni. Tapi yang tu Steven Stone punya Metagross. Dia punya Metagross tu bukan Metagross biasa tau. Dia yang shiny version punya. Dia warna-warna silver macam tu, warna-warna putih kelabu macam tu. Dia punya warna tu lagi lawa lah daripada warna biru macam ni. So nampak lah macam betul-betul besi tau. Yelah sebab Metagross ni kan dia Steel type. So lagi okey kot warna-warna putih, warna silver tu kan. So ini second Pokemon yang kita unboxing hari ni, Mega Metagross. Yang ni memang letak macam ni je lah kot. Sebab dia tak ada bagi stand ke apa.
Tapi okey lah juga, cantik lah juga kan. Jangan aku setting. So inilah dua Pokemon yang kita unboxing hari ni. Kita ada Lucario dan juga Mega Metagross. Antara dua ni memang satu favourite korang. Favourite aku adalah yang Mega Metagross. Yang Lucario ni aku suka lah juga, tapi antara yang biasa dengan yang Mega, aku akan pilih yang Mega. So sampai sini video untuk kali ni. Jangan lupa like and share video ni and subscribe channel ni. Jangan lupa tekan bell notification untuk video baru. So korang kalau apa-apa idea untuk apa akun Muslim pasti korang jangan 10 komen kat bawah. Lepas tu untuk korang boleh tengok aku unboxing Pokemon Takara Tomy part 1 sampai part nombor 29 tu, part nombor 29. Macam biasa lah, ada pun link tu semua kat description. So korang just perlu tekan kat bawah tu je. And macam sebelum ni aku ada juga buat yang cupcake Pokemon dan juga donut Pokemon. Link ni pun sama semua kat description. So tu je lah. Until next video. Bye.